jambatan ni seram ni. Geng. Muat ke kereta? Muat. Oh. Lepas. Oh, dapat. Besarnya. Besarnya. Oh. Bang, nak pergi mana ni bang? Kita ni ada lalu kawasan sawah. Kebetulan nak balik KL. Tapi masih di Petra Cangkat Lada. Tengok tu, geram tengok parit-parit ni. Nanti kita singgah mana-mana cari parit. Apa lagi kita menjala. Nampak dah. Okay kawan-kawan, kita singgah menjala ya. Hari pun dah redup sikit ni. Kau panas petang dalam pukul 5 dah ni. 5 tepat tengok ni. Tunjuk ni 5. Dah pukul 5 tepat. Okay, kita nak singgah menjala lah ya kawan-kawan ya. Semoga ada hasil lah. Sawah Petra Cangkat Lada. Okey, kita jumpa kat lokasi nantilah kawan-kawan. Okey. Okay, jom Rada. Anak-anak pun ikut ya. Anak-anak pun ikut ni. Dia orang nak ikut. Okey. Tengok cantik tak? Pokok kelapa tu cantiknya. Siapa nak minum air kelapa? Nak. Macam mana nak manjat tu tinggi. Okey. Pokok ni. Wah, cantiknya kan? Oh, kalau mancing buah pokok ni sebest ni. Ni kilang padi ke apa ni? Tempat jentera mesin padi apa semua ni kat sini ni. Oh, pusat benih padi kawan-kawan. Jambatan ni seram ni. Geng. Muat ke kereta? Muat. Jambatan ni seram. Oh, parit ni pun cantik ke? Jala tu apa tu? Buaya ke biawak? Merang. Oh. Jom. Bang, ini yang kita dapat ikan ni tu kan? Ikan apa? Karuan. Karuan. Patut tepi mak dia kerja depan. Di pagi sekolah ni bang ada ni. Mana? Dekat situ. Kat pokok ni. Selalu kita jala naik motor lah. Hari ni kita naik kereta. Oh, tengok ikan tu main. Oh, main. Tengok ikan tu. Oh, okey. Oh. Okey kan ikan main. Tengok geng. Nampak tak ikan main? Oh, nampak tu geng. Oh, ikan main. Jom kita jala. Ush. Cepatnya abang tukar baju. Biasalah. Dulu masa abang tukar tak nampak pun. Cik, abang tukar baju laju. Tukar baju kawan-kawan. Ada baju spare. Ni sarang burung hantu. Mana? Oh. Okey, tu. Jom kita jalan. Ush, nampak. Main-main ni. Bismillah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau lupa ambil telefon ni noh. Ni buat payung. Buka tu. Nanti panas dia hang. Buka payung. Buka kan. Cepat, besarnya. Tilapia. Dibuat kasam ni. Besar.
tilapia geng. Nak buat perasam. Ni sepat. Ni kijing sungai. Tak cari tapi tak tempat-tempat. Sepat putih. Sepat yang besar. Sepat yang besar. Sepat siam. Sepat siam. Alhamdulillah. Hasil tebaran pertama. 3 ekor sepat, 1 ekor tilapia. Tengok dalam. Sekali tebar. Ada main-main lagi geng. Tebar sekali bah. Ada main-main lagi geng. Bang kat situ bah. Main lagi juga. Main lagi. Ada lagi masih. Alah kangkung pula. Lah keluar tadi. Keluar kangkung pula. Nanti kat depan ni pula bang. Dapat juga eh. Tilapia kecil. Cepat. Banyak juga. Tilapia kecil tak payah. Ekor sepat. Tiga ekor. Kecil tak payah bang. Bang belah sana pula bang. Oh dia melompat bang kat situ. Dalam tu. Dia melompat. Dia melompat. Nanti bisa belah sana pula. Dia masuk ke sana. Kau tahan jaring tu bang. Ini bang. Apa bang? Luai. Cepat. Besarnya. So. Tu sedap tu. Buat ikan mas. Cepat kan. Bagi siku. Buat ikan kering. Ikan sepat. Alhamdulillah. Ni apa ni? Puyuh. Puyuh. Besar puyuh. Ikan puyuh geng. Ikan puyuh. Lagi dia bang. Tengok dia. Dia lari masuk dalam tu. Dentum dalam tu bunyinya. Lagi. Tu jantung kita apa? Ada pisang ah. Apa tak bawa parang pula? Mana mau bawa parang? Parang ni jaga rumah. Kat rumah ni je. Tengok geng ikan main-main tu kat bawah. Tapi space dia nak jala kecil sangat. Nampak tu. Main-main. Okey, saya nak try jala lah tengok. Boleh jala ke tak? Main-main ni meriah. Tu parit dia. Sana tu ada kawasan lagi tu. Depan sana. Meriah geng. Dia bawa memanjang bang. Pupuk duri ke? Macam mana tiba? Dia bawa memanjang. Ni belah sana bang, tu bang.
Ah. Ini. Ujung tu siku. Lari habis. Tengah-tengah bang, jangan kena daun tu. Titik lah. Titik. Macam tempat mana ni tu. Tempat yang kita pergi tu mana bang? Jauh sana. Ui, semak. Kenapa bang? Jom tengok sana. Pukul 8. Semak. Semak siam. Besar. Tapi banyak ni lumpur. Hijau. Oh. Baru 3 ekor dapat sepak siam. Puyuh 2 ekor. Tak nak lah jalan situ. Selesa. Yelah depan sana kan banyak ni. Puyuh banyak. Ni kat lagat siang malam ni abang ada kerja. Tak Masuk apa, peti letak tu. dia di dalam tu bah. Ha? Dalam box tu je. Box tu penuh air kan. Tak kat Ikut. dapur. Ni kalau mak dapat ni mak suka ni siang. Kesian tak payah. Tak lepas. Bang, kau tak lepas ikan tu? Seruannya. Kan? Sepat. Tak best sangat ikan ni. Hai, okey. Tak sempat besar-besar tu tu. Tu kita habiskan tu je. Lepas tu pergi tempat. Sangkut. Piyah besar. Best tu. Merah. Oh, cantik warna ni bang. Oh. Jarang dapat tepi macam ni. Merah apa ni? Merah pink. Okey, ikan mas. Cantik.
dia bodoh sikit. Dia diam. Ya, rasa dia lompat-lompat. Dapat baru dia ngelegiat. Apa? Yang tadi Oh, cantik ni. Besar. Besar. Nampak ni. Cik. Geng. Besar tapak tangan. Satu pula. Okay, alhamdulillah geng. Hasil setakat ni. Ni ada dapat tilapia besar tadi. Dengan dapat tilapia besar tadi. Besar, besar tapak tangan. Sepak siam. Sepak siam pun dapat 3 ekor. Yang lain ni ada ikan lampam, puyuh pun banyak agak lah. Okay, saya sambung ke tempat lain. Tadi nyala dekat area sana. Okay, kita pergi spot lain, tengok macam mana. Banyak main bang? Lampam. Tadi labas sini dulu banyak lumpurnya kan? Lampam. Depan sikit baru dia. Sini lampam banyak. Melompat tu. Cakap jangan buka pintu. Tadi pia. Lepas. Oh, dapat. Wish. Tadi pia. Tak pia. Tengok ni. Besar ya. Ni dah tengok dia. Ni meh. Besarnya. Besarnya. Tak, ini tak apa. Geng, besar geng. Ada 2 ekor besar. Alhamdulillah. Tengok ikan. Besarnya. Tengok tapak tangan kau. Bawa macam ni. Lagi besar. Apa tu udang tu? Ikan kecil. Ikan bilis. Cepat pun banyak. Ikan bilis. Ambil. Mana? Tak.
Lampam. Rasa tu duduk tadi best betul. Duduk diam. Yang besar kan memang banyak sangat. Sebab tiba. Wiko kan. Masak dulu ladon. Sini banyak orang dah. Nak ah. Ya, habis. Kena petik. Ayah. Ya, nanti kotor tangan. Buang. Tengok ada misai. Nak. Nak. Kecil bang, kecil bang. Kalau selalu tu pun ambil. Lampam. Gamia sini. Ni buanglah. Tak payah bang. Campak je dalam. Kecil sangat. Sama je saya tu. Dia masuk balik lah tu. Oh, tu ada bang. Kan ni. Nah, ni sini. Bekas. Oh, ni dapat sepat. Sepat seorang. Sepat. Oh, tu ada lampam. Abang nak pergi lampam ni. Sepat. Nampaknya halus. Ambil je. Buat besar. Cuma nambah campur dengan tu. Telepia tu. Mana kalau pian? Halus. Kau bela dah film cantik. Dah mati dah nanti. Itu yang abang bela ni apa? Abang bela dari aquarium dulu ni tak? Macam lampak. Diam. Ush, lampak. Ush, Dia kata. lagi sampai ke atas. Sekejap cuba lari. Tengok-tengok masuk jaring lagi. Lepas. Ada tu. Nampak ni? Tadi nampak. Push. Hitamnya. Nampak lampam tu tak biar tadi. Ya aku. Lampam tak seagresif. Tak seagresif. Ni apa bang? Pia tu. Tengok dia lampam tadi. Bang tali pia tu boleh kita buat perkasan bang. Uyun. Kita perkasan kan dah habis. Macam duyung. Bang. Apa senyum macam tu? Tengok anak
jaga dua orang. Datang. Nampak? Besar ke? Besar tak tadi? Tengok ikut je. Buang je. Buang. Campur dalam air. Kecil sangat. Jom pergi belah sana. Sakit je tangan. Ikan apa tu? Berlendir ikan ni. Ikan apa? Lendir-lendir. Nampak tulang-tulang sampai dalam. Oh, tadi ada yang kita pegang tapi kecil. Jangan. Tajam tu. Tapi kecil. Berlendiak. Apa tak nak makan? Mak Yang. Pengantin baru. Pengantin baru. Bang dia kat itu bang. Kat palung tu bang. Putih tu. Padi tu tak? Dayani kata. Ha? Dayani kata tu pokok padi. Ada? Biar lagi. Tu ada lampang? Ada 2 ekor? Ambil bekas. Ambil bekas. Macam ni. Ni naik nak. Kecil sangat. Bah, mana bah? Bah. Dah jom. Alhamdulillah ni dapat tilapia besar tadi. Dan sepat pun ada. Ambil betul-betul dalam. Tilapia besar, sepat, campur-campur. Okey. Jom kita gerak. Gerak balik ke gerak tempat lain ke tak tahu lagi, tengok keadaan. Okay, alhamdulillah geng, saya dah selesai menjala dalam sejam. Start pukul 5 tadi sampai ni dalam 6 lebih macam tu lah. So saya nak gerak balik lah. Anak-anak pun dah bosan tu dalam kereta. Okey, hasil okey lah, dapat 2-3 ekor tilapia besar. Ada sedikit apa ni, ikan sepat, ikan puyuh adalah juga. Alhamdulillah. Kita tengok hasil ya. Okey. Okey geng, ni hasil dia. Sipas sikit lah kereta. Ada dalam icebox ni. Ni ada tilapia besar 2-3 ekor. Sepat, puyuh adalah kat bawah-bawah tu. Banyak ya dapat. Alhamdulillah lah. Ini lepas 2-3 kali masak ni. Tengoklah, mungkin saya nak goreng, lepas tu buat perkasam lah sikit. Dengan buat ikan masin. Okey geng, terima kasih nonton ni. Alhamdulillah. Syukur ada je hasil lah kalau orang jala kat sini. InsyaAllah. Sini banyak ikan kat sini. Alhamdulillah. Ada je spot menjala kat sini kawan-kawan ya. Rajin tak rajin je. Okey. Okey, alhamdulillah. Dah tengok hasil dia, macam itulah hasil dia tadi. Terima kasih menonton yang selalu support video-video saya. Dan selalu komen, like. Yang baru menonton, baru jumpa channel ni, boleh subscribe lah ya. Nanti ikut saya jelajah, menjala, mancing, cari kupang ke mentarang ke apa-apalah hasil laut. Okey kawan-kawan, jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, jom kita balik.
Rumah ikut lagi ya. Okey, kawan-kawan, bye-bye. Okey.